kawan-kawan tu. Assalamualaikum. Ni ada satu makcik ni talak satu, talak 80, talak 800 ni. Pasal anak bini aku ni, aku pun tak faham juga. Kan? Talak 8,000. Habis duit aku dalam akaun bank. Dia sekali dengan satu warga asing tu apa benda tu. Aku tak faham makcik ni. Dia nak kena curi barang-barang aku. Yang nombor Ismail ni, San Muhammad Azim ni, talak kau ni habis ke baju aku dalam kereta motor kat situ. Nak bini tu. Sampai kita kena pukul 77 hari. 77 hari ke 67 hari koma. Pasal kita nak layan ke dia? Pasal Ena ni apa benda ni? Kita ni nak layan ke dia? Dia ada cerita dia, ada kelompok dia. Kawan tu nak kena ikut telunjuk dia pula. Yang anak bini aku nak kena ikut tunjuk dia. Dia pula nak kontrol kehidupan kita. Dia nak kontrol apa benda barang-barang kita. Kan? Apa? Makan gagak apa? Kan? Aku duk pelik sampai hari ni. Kenapa budak? Yang sebelah rumah usuk ni. Dia nak kena